Dan bak bertanya orangnya mendoa bak orang meninggal senujuh rituh tahun nak hadir tak kemenyan. Cukup dah bawa. Nyo bak tak pudek balik cukup bayar pegahnya atas dukun. Kedali na sunat tak kemenyan. Bak-bak mendoa dan bak-bak yang seumpamanya. Tersebut di dalam kitab Bulghatul Tulab halaman 53. Ihraqul bukhur inda zikrillahi wa nahwi. Kayu gaharu, kayu kemenyan ketika berzikir. Sama dia, tahlil punya berzikir. Pui rumah, pui melasak. Dan seumpamanya zikir, dah seumpama zikir. Seperti qiraatil Quran, baca Quran. Wa majlisil ilmi, dan majlis ilmi. Lagi yang menanya. Sampai kemenyan. Tapi bila pun kiri udah macam tu. Pekak je. Lu yakin matanya tanya Pak Guru. Nya kon. Sama tahan di belakang. Nah, doa-doa tu. Majlis ilmi. Alahu aslun fi sunnah. Nyantek punya dasar dalam sunnah. Min haisu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhibbur rihati. Nabi Muhammad sangat-sangat mencintai kepada bau-bauan. Wa yuhibbut tiba wa yasta'miluha katsiran. Dan Nabi pernah beramal kepakai bebewan. Galak Nabi kepada harum-haruman. Menyatatur kemunyan, malaikat galak kepada kemunyannya. Maka Malik Muzaffar ahwate geriata Malik gede kemunyan. Kitab Bulghatul Tulab halaman 53. Borojih jamun. Nek katanya. Runcik katanya sama macam. Bantuh tengkui mu rumah hurung doa, rumah-rumah hurung yang sibak. Ka gebedah di rumah, gebak pingan, ataupun JP hajat kamu hajat tengkui mu doa ke ahli bait. Karena JP yang cukup punya itu lah. Ini aku juga ada hadanya. Nyan tu. Jadi tak ada. Punya kopi yang tak mudik tu. Pernah Siapa tanah ya? Nalin. Perunan. Bau tinggi nak pening.